Kalau siapa-siapa yang nak tahu, aku ni terkena penyakit was-was. Was-was yang terlalu teruk sangat, Wan. Terlalu teruk yang sampai aku rasa aku nak terjun. Aku pernah tahu, Wan, aku berdiri kat atas balkoni, aku nak terjun, Wan. Disebabkan apa? Angkara was-was. Mungkin korang cakap aku cerita pasal was-was ni tak ada seram pun. Nanti aku akan cerita seram dia apa. Kau nak tahu apa penyakit was-was yang berlaku dekat aku, Wan? Okey, benda ni dia macam ni, Wan. Ada sampai satu masa ni dulu, aku rasa macam aku terduduk, aku terdiam. Aku rasa macam, apa salah aku punya solat ni macam tak perfect lah. Aku rasa macam solat aku ni tak sempurna. Aku pun buka internet. Aku nak try betulkan Al-Fatihah aku. Sebab apa-apa pun Al-Fatihah lah yang paling penting sekali. Kalau Al-Fatihah salah, tak sah solat. So aku pun betulkan Al-Fatihah aku dengan belajar dekat internet. So dengar makhraj huruf dia macam ni semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Aku try belajar benda tu. Sampai satu ketika tu, lepas pada aku dah belajar, aku try untuk solat. Ini saat yang mana pertama penyakit was-was ni datang kat aku. Aku tahu dekat luar sana ramai sangat ada penyakit was-was ni. Tapi dia tak tahu nak pergi dekat siapa. Ni aku nak cerita kat korang apa yang berlaku kat aku, okey? Aku angkat takbir. Lepas pada aku belajar tu, Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selama sejam, Wan. Serius lah. Selama sejam. Itu adalah titik permulaan aku terkena penyakit was-was, Wan. Sebab apa? Gagap lah. Bukan gagap, Wan. Was-was ni kau rasa macam kau tak perfect. Kau macam, ya Allah terima ke solat kau ni? Allah terima. Ada perasaan tu kan? Betul, bagus. Ada perasaan tu. Tapi, Wan, dia memakan diri, Wan. Sebab aku terlalu layankan dengan bisikan syaitan. Was-was ni adalah bisikan syaitan. Allazi waswisu fi sudurin nas. Dia adalah bisikan syaitan. Umrah ke-6 aku pergi, aku ingat lagi. Umrah ke-6 ke umrah ke-5 aku pergi balik, Wan. Aku pergi, aku menghadap kat Kaabah. Aku pendekkan cerita. Time tu solat asar. Aku duduk betul-betul kat depan pintu Multazam, Wan. Ni untuk siapa-siapa yang menghadap masalah was-was, inilah cara yang aku nak cerita supaya mungkin boleh bantu korang. So, aku duduk kat depan pintu Multazam, Wan. Aku angkat tangan doa. Time tu nak solat asar. Aku doa, ya Allah, tolonglah ya Allah. Aku dah tak tahu dah nak buat apa ni, ya Allah. Aku sengsara, ya Allah. Dan aku cakap dengan kau, kalau kau tak bagi aku petunjuk hari ni juga, aku akan keluar dari Islam, ya Allah. Depan pintu Multazam aku cakap, kalau kau tak nak bantu aku apa-apa pun hari ni, ya Allah, aku akan keluar dari Islam. Macam tu. Aku nekat, ya Allah. Aku cakap dengan kau ni, sebagai hamba-Mu ni. Aku nekat ni, tahu tak? Tapi sambil menangis, Wan. Sambil menangis, Wan. Tengah-tengah aku doa tu, Wan, tiba-tiba ada seorang pakcik datang daripada tepi. Dia datang, dia duduk kat sebelah aku. Dia nampak ada tempat kosong kat sebelah aku. Dia duduk sebelah aku. Dia tengok je aku. Aku tengah doa lagi. Amin. Aku pun, lepas pada aku amin tu, dia pun tengok aku. Aku menangis yang kaum-kaum ni, Wan. Pakcik tu tepuk belakang aku, Wan. Nak, sabar nak. Kenapa ni nak? Cuba cerita kat pakcik. Sambil-sambil menangis, pakcik, saya dah tak tahan dah dengan hidup pakcik. Saya dah tak tahu dah nak cakap apa ni, pakcik. Saya pernah rasa nak bunuh diri, pakcik. Nak, anak nak tahu tak? Selama 6 tahun anak solat, itulah ibadah anak yang paling ikhlas sekali. Sebab apa? Sebab anak tak pernah berputus asa, nak. Awak tak pernah berputus asa. Kalau orang lain ni, dia tak solat dah. Awak kena tahu, 6 tahun awak buat 20 kali sehari, itu adalah ibadah awak paling ikhlas sekali. Sebab awak tahu awak bersalah dan awak nak juga benda tu. Dan ayat kedua cakap. Dan ayat kedua, pakcik nak beritahu, anak ingat ayat ni sampai bila-bila. Ayat ni, aku selalu dengar daripada kecil lagi. Surah ni, dia daripada satu surah. Surah ni daripada kecil lagi, kalau khatam Al-Quran ke, mesti aku kena baca surah ni. Dan aku tak tahu kenapa surah ni sampai balik dekat aku. Surah tu adalah surah Al-Insyirah.
Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dia tak cakap ayat tu habis. Dia cakap anak ingat surah Al-Insyirah ayat 5 ke 6 macam tu. Fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Nak anak ingat ayat ni. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dia translation macam tu lebih kurang. Kalau saya silap, minta maaf. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan selepas tu. Okey, sekarang ni dah nak semayang, imam nak angkat takbir, jom kita solat sama-sama. Jangan nangis dah. Aku pun solat angkat takbir. Ni cerita seram dia. Okey, aku angkat takbir, Allahu Akbar. Solat, rukuk. Aku cakap, pakcik cakap jangan nangis. Tapi aku menangis juga. Air mata aku jatuh. Time aku rukuk, jatuh kena kat kaki dia. Aku ingat dah macam dalam drama dah. So, sampai ke tayat akhir. Dia duduk kat sebelah kiri aku. Okey. Aku baca tayat akhir biasa, imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hilang. Pakcik tu hilang kan. Dan aku rasa itu aku jumpa malaikat, wallahualam. Gila, Ustaz. Bukan jin ke apa, bukan aku benda tu adalah seram, tapi seram yang sebab kan. Aku rasa tak pernah lagi orang cerita benda-benda macam ni yang dekat dalam podcast kau, tapi ni adalah seram yang sebab kan. Kau imagine, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wan, literally tepi aku ni kosong Wan. Nyala semua dah. Saf orang mesti cakap dalam ni alah biasa tu, lepas pada solat kan orang terus bangun nak pergi sama tawaf. Tak Wan, time tu tak ada orang, seorang pun bangun lagi Wan. So selama ni yang solat sebelah aku ni tak ada orang Wan. Lepas tu Bangla kat sebelah. Jemaah-jemaah Bangla kat sebelah. Aku macam tengok, aku macam, kan aku ada doa tadi, kalau kau tak bagi aku petunjuk hari ni juga aku akan keluar Islam. Wan, aku terus meremang bulu roma Wan. Time tu Wan. Even sekarang ni pun kalau kau tanya aku meremang kat tengkuk Wan. Aku pun angkat doa kan. Ya Allah, aku tak percaya itu petunjuk daripada kau ya Allah. Aku sombong Wan. Sombong. Ya Allah, aku tak percaya itu petunjuk daripada kau ya Allah. Kalau kau nak buatkan aku betul percaya yang itu adalah petunjuk daripada kau, sekarang ni aku yang arahkan kau buat apa, tunjuk dekat aku sekarang, baru aku percaya kau tolong aku. Aku cakap macam tu. Sekarang ni apa yang aku nak bila aku bangun ni, lepas aku aminkan doa ni, aku bangun, aku toleh, tak sampai satu saat ada orang yang aku kenal tepuk aku daripada belakang. Tepuk dekat mana? Bahu kanan aku, ya Allah. Aku arahkan kau. Aku cakap macam tu. Aku doa dekat Allah macam tu. Aku bangun, orang yang aku kenal daripada jemaah lain tepuk aku. Jumpa dekat sana. Dalam masa satu saat. Amin. Aku bangun Wan, aku toleh. Tak sempat toleh Wan. Baru macam ni, pak pusing, ada orang tepuk Wan. Sebelah kanan aku Wan. Bekas abang ipar abang aku. Boy, bila sampai? Aku tak sempat nak cakap dengan dia. Aku terus jatuh terduduk Wan. Menangis. Time tu tawaf, orang duk tawaf. Aku memang menangis Wan. Dan lepas pada benda tu lah, alhamdulillah, semua selesai Wan masalah.